ada seorang mangkuk ni tinggalkan komen dekat video saya, kau Cina, cakaplah bahasa Cina. Jenis orang yang macam ni, yang cuba melaga-lagakan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, amatlah menjengkelkan dan menjijikkan. Saya mau cuba tanya, Datuk Seri, untuk lawatan, mungkin sesi lawatan kali ini, ada apa-apa yang menarik atau yang tidak dilupakan dalam mata Datuk Seri di China kali ini? Hospitality, kemesraan, layanan daripada pihak China. Betul ke korang suka tengok mamat Cina macam I ni berbahasa dalam Melayu dekat TikTok? Kalau ya, komen ya boleh tak? Sebab Bayangkan satu video pendek tular tanpa dirancang. Seorang rakyat Malaysia berketurunan Cina bercakap dalam bahasa Melayu yang begitu fasih, lancar dan penuh jiwa. Sebutan tepat. Nada yakin. Ayat tersusun kemas. Pada awalnya ramai tersenyum bangga. Tetapi tidak lama kemudian, suasana berubah. Di ruang komen muncul suara-suara yang panas. Ada yang terkejut, ada yang tidak selesa, malah ada yang mempersoalkan kenapa dia boleh cakap Melayu sebegitu. Dari satu video ringkas, lahir satu perdebatan besar yang melangkaui bahasa, menyentuh soal identiti, penerimaan dan kefahaman sebenar tentang apa itu Malaysia. Kenapa masih ada yang sukar menerima hakikat bahawa bahasa Melayu boleh dimiliki oleh sesiapa yang mencintainya? Kenapa kefasihan seseorang menjadi isu, sedangkan ia sepatutnya jadi kebanggaan bersama? Di sinilah cerita ini bermula. Bukan tentang siapa lebih Melayu, siapa lebih Cina, tetapi tentang sebuah negara yang dibina atas pertemuan budaya dan bagaimana kita kadang-kadang terlupa nilai paling asas, saling menghormati. Kerana di sebalik kekecohan itu, ada satu persoalan yang jauh lebih besar. Adakah kita benar-benar memahami makna hidup bersama sebagai satu bangsa? Hai, Assalamualaikum semua. Saya bersama dengan Puan Yanti yang merupakan pendidik dari Malaysia yang kini mengajar anak-anak tanah besar ni belajar bahasa Melayu. Ya, betul. Jadi apa cabarannya? Kan tugas yang mudah pada permulaan memang sangat mencabar kerana mereka kosong. Dari kosong. Ilmu pengetahuan kosong, tidak tahu 1, 2, 3. So dari situlah kita mengajar daripada yang paling asas hinggalah mereka ke tahun akhir, hingga ke tahun 3. Bagi mereka ni apa yang susah? Nak sebut R ke? Nak ada sebut macam kata imbuhan ke dan sebagainya? Pertama sekali artikulasi dan semestinya R, D, P, B, D, T, B, P, G, K. Itulah artikulasi yang sangat sukar untuk mereka pelajari pada mula-mula mereka belajar. Tetapi dengan usaha, latihan, Alhamdulillah mereka boleh menguasainya sedikit demi sedikit. Biasanya berapa lama mereka ambil masa untuk belajar artikulasi itu? Biasanya satu semester kami akan fokuskan kepada lisan, tajuk kursus tersebut lisan. So ada topik-topik artikulasi, intonasi, hafazan. So mereka akan belajar cara sebutan bagaimana orang Melayu menyebut perkataan tersebut. Semoga Puan terus berjaya di negara China ni dan kita jumpa mana tahu di Hainan nanti. InsyaAllah. Okey. Mari datang Hainan. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Okey. betul ke korang suka tengok mamat Cina macam I ni berbahasa dalam Melayu dekat TikTok? Kalau ya, komen ya boleh tak? Sebab seterusnya semua konten I nak berbahasa je lah dalam Melayu. Hai kawan-kawan saya di TikTok. Siapa cakap orang Cina tak suka cakap bahasa Melayu? Salah. Saya ni lah orang Cina yang suka cakap BN tu. Okay, jangan lupa follow Amoy Chong ya. Saya akan sharekan makanan Malaysia dan cerita motivasi. Bye, see you in the next video. Saya dengar orang cakap kalau kita mau masuk FYP, kita kena cakap Melayu betul So kalau saya cakap bahasa Melayu macam ni okey tak rasanya? Kalau saya punya video lalu korang punya FYP, korang akan like, share dan komen tak? Cuba teka saya di Tasik mana sekarang? Cantik kan? Tip number 3. If you don't know how to speak Malay very well, just master the O. Where Chinese is O, but Malay you need to follow the Hanyu pinyin. O. Take the second and the fourth. O. Nasi lemak ni sedap O lah. Or you can reverse also the O lah, sedap.
Saya dengar orang cakap sekarang orang Melayu gelakkan orang Cina cakap bahasa Melayu. Ya, Cik Luna ni kan, dia cakap dulu bos dia cakap, mengapa tidak menutupi hawa dingin ini jikalau tidak menggunakannya. Jadi kalau orang Melayu macam mana korang cakap? Korang akan cakap, kenapa tak tu aircon kan? Senang je 4 perkataan. Apa tak tu aircon? Walau bagaimanapun mereka tengah berusaha untuk cakap bahasa Melayu yang diorang belajar dari SPM yang dapat A tu semua kan. Pemahaman, penulisan. Jadi kita kena cayu mereka. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah kena fasih berbahasa Melayu. Walaupun saya berbangsa Cina, tapi saya tetap fasih tahu bahasa Melayu. Tak kira bangsa lah, tak kira bangsa apa, kita sebagai rakyat Malaysia, duduk kat Malaysia, kita kenalah fasih bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan Malaysia. Lagi satu, sebab kawan saya memang ramai kaum Melayu, jadi memang saya fasih bahasa Melayu lah. Kali ni saya dekat Samrala 8 Chinese Muslim Kopitiam. Untuk siapa-siapa nak cari sarapan, nak cari lunch masakan Cina yang halal, okay, owner restoran ni Muslim, ada Wok Hei, Kam Hyong, masakan Cina semua ada. Korang boleh singgah kat sini, okay? Guys, untuk fasih dalam bahasa Melayu, saya buat satu keputusan untuk bercakap bahasa Melayu dalam kehidupan seharian saya. Maksudnya saya akan bercakap bahasa Melayu dengan mak ayah saya, adik-beradik saya dan kawan Cina saya. Apabila saya bersembang dengan dia orang, saya memang guna bahasa Melayu saja. Apa pandangan kau orang? Kau orang rasa okey tidak? Sila komen di bawah. My fiancée is a Chinese Malaysian, but she don't know how to speak Malay. So I'm gonna teach her. Let's go out to eat. So in KL, it's jom lah, kita pergi luar makan. Jom lah kita keluar makan. No, it's jom lah, kita pergi luar makan. Jom lah kita pergi luar makan. Okay, you're getting there. In Sabah, it's gonna be, jom makan di luar kita. Bajom makan di, oh my, bajom makan di luar kita. No, the di luar have to be thicker. Jom makan di luar kita. Bajom makan di luar kita. Yes, that's the Sabahan accent. Oh. What do you want to do later? Alright, so in KL, you nak buat apa nanti? Nanti apa kau mau buat? Nanti apa kau buat? No, it's nanti apa kau mau buat? Nanti apa kau mau buat? Yes, I actually like you since last time. Sebenarnya saya suka awak dari dulu lagi. Sebenarnya saya suka you dari dulu lagi. In Sabah, it will be like, saya suka kau dari dulu. Saya suka you. Saya suka kau dari dulu. Saya suka kau dari dulu. Abang Yaudan lahir kat China and membesar kat Malaysia kah? Sebab bahasa Melayu abang sangat fasih. Saya lahir dekat hospital, kemudian mak saya bawa saya balik ke rumah, dan saya besar dekat rumah lah, rumah saya. Bukan saya macam orang China ke? Mengapa kebanyakan kata saya orang China? Saya anak Malaysia tau. Saya orang Malaysia, orang tempatan, local, okay? 我是这边的华人，我是这边马来西亚的华人，知道吗？ Salam sejahtera, saya sekarang berada di Beijing dan hari ini saya merasa amat bertuah kerana dapat berjumpa dengan seorang bagi saya adalah seorang influencer yang cukup terkenal, seorang warga negara Cina yang cukup fasih dalam berbahasa Melayu. Ramai yang tertanya macam mana Neo boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih, tetapi bagi saya yang lebih hebat adalah kawan kita ni yang warga negara Cina tapi cukup berminat dalam pembelajaran bahasa Melayu ini. Tak lain tak bukan, biar saya perkenalkan Cik Husna. Hai semua, saya Husna. Sebenarnya dia memang rendah hati lah, kerana bahasa Melayu dia lagi pandai daripada saya. Saya Husna dan saya merupakan seorang wartawan dari kumpulan media China ataupun CMG, dan jurusan saya dalam universiti ialah bahasa Melayu. Itulah kenapa saya boleh cakap bahasa Melayu walaupun orang warga China. Macam mana yang boleh mula berminat ataupun rasa nak belajar bahasa Melayu? Okey, sebenarnya sebelum saya masuk universiti, saya tak pernah sampai
masa itu kan saya orang Yunnan kalau kita tahu. Yunnan. Di barat daya China, dan di kampung saya itu ada banyak peluang kerja antara China dan negara-negara ASEAN. Dan pada masa itu saya rasa kalau saya belajar bahasa negara-negara ASEAN, mungkin saya boleh senang cari kerja. So sebenarnya sebab saya sangat reality dan saya memilih Malaysia antara negara-negara itu. Dan sekarang saya menjadi seorang wartawan dalam media yang terbesar di China. Saya rasa ini sudah membuktikan pilihan saya adalah yang betul. Husna ni bukan sahaja dia fasih dalam berbahasa Melayu, tetapi Husna ni juga yang banyak membantu mempromosikan Malaysia di negara China ini. Terima kasih banyak-banyak Cik Husna. Walaupun anda sekarang berada di satu syarikat media yang cukup besar di China, tetapi saya harap mungkin satu hari nanti kalau datang ke Malaysia ada peluang boleh berjumpa dengan peminat-peminat anda di Malaysia dan kita buat satu program untuk mempromosikan hubungan negara Malaysia China ini dengan lebih lagi. Pleasure. Tetapi tadi saya ingat dia nak cakap kalau Najib Husna sampai ke Malaysia saya akan belanja makan durian, tetapi tak cakap. Okey, itu yang saya nak cakap sebenarnya. Okey. Saya tahu ramai di kalangan kita pun tahu rakyat Cina ni sebenarnya sangat suka dengan durian Malaysia, khususnya Musang King. Ya, dan ada satu lagi Black Thorn. Ya, itu juga Black Thorn. Ya. So nanti datang ke Malaysia kita belanja Husna dan tim Husna. Okey. Sebelum tu ada apa-apa pesanan untuk kawan-kawan di Malaysia? Saya nak beritahu kawan-kawan di Malaysia, selamat datang ke China, dan kalau berpeluang kerana China ada banyak tempat yang sangat menarik, boleh datang ke Beijing, ke Shanghai, juga boleh datang cari Husna, dan kita boleh makan yang sedap di China. Dan saya juga harap anda datang ke kampung saya Yunnan. Di Yunnan. So kalau Husna ke Malaysia kita belanja durian. So kalau orang Malaysia datang ke China cari Husna nanti Peking Duck. Okey, baik. Kita jumpa lagi. Tetapi bila nak memberitahu kawan-kawan hubungan sebenar kita, ini abang saya tahu kerana dia juga liang, saya juga liang. Okey, yes. So sebenarnya saya dengan Husna ada satu persamaan, iaitu kita mempunyai family name yang sama, iaitu Liang, ataupun family name saya dalam di Malaysia ni Neo. Ya, dan saya juga harap abang saya di Malaysia boleh sihat dan bahagia everyday. Sama juga. Adik Husna, selamat maju jaya kepada anda. Dan kita jumpa lagi. Hai semua, tempuh saya punya kawan di podcast ini. Ini podcast bahasa Melayu saja. You diam dulu, saya mau makan. You buat konten apalah? Kaleta. Nama awal siapa? 2-4 tahun. You suka apa makanan? Chicken. Ayam. Pok. Ayam. Tengok semua betul. Tengok semua lain siapa bawa. Boleh diam tak? Tengok saya punya lain kali punya podcast. Bye guys. Betul ke korang suka tengok mamat Cina macam I ni berbahasa dalam Melayu dekat TikTok? Kalau ya, komen ya boleh tak? Sebab seterusnya semua konten I nak berbahasa je lah dalam Melayu. Hai kawan-kawan saya di TikTok, siapa cakap orang Cina tak suka cakap bahasa Melayu? Salah. Saya ni lah orang Cina yang suka cakap BN tu. Okay, jangan lupa follow Amoy Chong ya. Saya akan sharekan makanan Malaysia dan cerita motivasi. Sebenarnya kefasihan bahasa bukan ancaman. Ia adalah jambatan. Di Malaysia, bahasa Melayu bukan milik satu kaum, tetapi jiwa kepada seluruh rakyat. Bila seseorang mempelajarinya dengan ikhlas, menggunakannya dengan hormat dan menghayatinya dalam kehidupan seharian, itu tanda cinta, bukan cabaran. Orang Cina Malaysia yang petah berbahasa Melayu bukan fenomena baharu. Mereka membesar di sekolah yang sama, bermain di lorong yang sama, makan di kedai yang sama. Bahasa menjadi alat untuk berkawan, bekerja dan membina hidup bersama. Tetapi bila video tular, realiti yang sepatutnya biasa tiba-tiba jadi bahan pertikaian. Mungkin bukan kerana benci tetapi kerana salah faham yang lama disimpan. Salah faham bahawa identiti hanya boleh ada satu wajah, sedangkan Malaysia dibina dengan banyak wajah, satu hati. Inilah sebabnya cerita ini penting.
Ia mengingatkan kita bahawa toleransi bukan sekadar slogan tetapi amalan harian. Bahawa kekuatan negara ini bukan pada keseragaman tetapi pada kemampuan menerima perbezaan dengan tenang. Dan seperti falsafah channel Rasa Sayang, setiap cerita ada maknanya dan setiap makna bermula dari rasa sayang. Sekarang saya ingin bertanya kepada anda, adakah kita patut rasa terancam atau patut rasa bangga? Adakah bahasa memisahkan kita atau sebenarnya menyatukan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Biar perbincangan ini lahir dari hormat, bukan marah. Lihat dari jauh rasa sayang-sayang